Hari ni kita nak ke Osaka Castle. Tadi kita dah siap check out daripada Hiyori Hotel. Dan luggage kita kita dah tinggalkan dekat lobby hotel lah. So selepas pergi Osaka Castle, kita akan shopping dekat Shinsaibashi Shopping Street ataupun area sekitar tu untuk beli barang-barang macam oleh-oleh lah, omiyage, orang Jepun kata omiyage. So sebelum bertiga kita akan ambil balik luggage daripada hotel dan kita akan gerak ke Kansai Airport untuk balik. Kita punya flight malam ni pukul 8.45 malam. So kita nak gerak awal daripada hotel ke KIX Kansai Airport pukul 3. So kita ada banyak masa lah nanti dekat airport. See you dekat Osaka Castle. Morning guys, kita baru sampai di Tanimachi 4 dekat dengan Osaka Castle. So sekarang ni kita dah jumpa sakura. Sakura dah start blooming dekat Osaka Castle. 100 yen. 100 yen? Murah. Kita tak tahu lah halal ke tak. Kopi-kopi ni. Beli ni Ocha je. Ocha halal lah. So daripada Tanimachi 4 station ni lebih kurang 1.5 km walking dalam 21 minit. So, nanti kita nak bergerak ke depan. Kalau tengok kat depan ni adalah bangunan Japan Broadcasting Corporation, NHK. Sekarang bergerak ke Osaka Castle. Pokok sakura. Dia pokok dahan je, ranting-ranting and then bunga saja, daun tak ada. Macam mana ciptaan Tuhan ni? Daun tak ada tapi boleh hidup. Pokok kalau kosong macam ni saja, tak ada daun, tapi nanti bila dia tukar musim, dia ada daun. Maksud pokok ni hidup. Sama macam sakura. Sakura pun sama. Time spring ni dia bunga saja. Macam mana tu? Untuk menjaga dia punya pokok, kita jangan petik suka hati lah. Kita ambil yang kat bawah ni je, yang jatuh ni. Okay, depan stesen TV ni dia ada rumah jerami. Nama dia Model of a Large Warehouse, Honzaka Site. Large warehouse. Ni dia punya rangka dia. Rumah dia macam ni. Dia simpan apa warehouse ni? Padi. Rumah padi lah. Kita kat sini, kata ada toilet. Foto pasal? Ini. Oh, Kiri. Ini macam ni. ni. Ni tahu. Oh, sini lah. Kalau nak depan sini. Sini ada toilet ni tadi. Depan tu Osaka Castle. Sebelah kanan saya. Kita jalan straight, nanti ke kanan ada jembatan. Jembatannya ada tembok nampak tak? So, sekitar Osaka Castle ni adalah park. So, dikelilingi pokok bonsai. Ini pokok
saya dah pasti lah. Tapi kalau musim luruh, saya jadi colour tu warna kekuningan. Sakura biasa kalau macam ni dia tak ada daun lah, dia kosong macam tu. Macam tu yang dah start blooming. Tadi kita tengok dia punya tembok. Wow, ini dikelilingi oleh macam tasik buatan sebagai benteng. And then kastil ni dia buat tembok tinggi macam ni supaya musuh tak boleh nak naik. Dia ada macam pertunjukan kan, 2083 hingga 1284. Ni semua range ada sakura lah, cherry blossom illumination. Malam no drone zone. Mari kita masuk. Ada pengantin photoshoot. Ini tembok entrance dia. Dia dah start blooming. Tapi belum full bloom lagi sakura ni. Yang ni colour putih. Okay, kita jumpa pokok yang dah full bloom di sini. Nampaknya Osaka Castle belum buka lagi. Dia buka pukul 9. So kita tunggu kat luar dulu. Okay, kita dah sampai dekat Osaka Jomen Tower. Ni adalah main entrance untuk Osaka Castle. Yang cakap tadi tu tak ada air. So, kalau tengok sini dah nampak dah Osaka Castle tu. Ni pakcik ni tolak basikal. Rasa ni pekerja ni. Tua-tua pun kerja lagi. Kalau tengok dekat airport pun dia bekerja, dia bersihkan lantai. Dia tak duduk diam. Pencen tu dia tak duduk diam, dia bekerja. Bekerja untuk jalankan otak. Ni air basuh kaki. Please do not drink this water. Basuh dekat luar ni. Ini lagi tradisional. Oh, daripada bambu. Tak larat ni ada beca. Kita plan hari ni untuk melawat sekitar park saja, tidak naik atas. Kita santai-santai saja hari ni. Sakura sikit Tapi ada je pokok yang ada daun je kan. Dia tak ada sakura. Dia ni lah balancekan sakura dengan pokok yang untuk autumn semua lah.
kalau korang nak masuk dekat atas ni, so korang kena beratur beli tiket ni. Tapi kita orang tak naik. Kalau ada Osaka Amazing Pass, boleh. So, kita tak naik atas, kita sambil daripada bawah saja. Tu dia orang memburu sakura kan? Sana tu. Sakura area ni. Tapi dia tak full bloom lagi. Memburu Memburu sakura. Dia ambil gambar. Dia ambil gambar lah. Okay guys, ada satu tempat sweet spot untuk ambil gambar. So ini Osaka Castle. Depan ni dia pepak kan. Dan ni ada padang ni. Dia ada macam tempat lapang bertar. Dan kat depan ni ada tasik tau. Sebelah kanan ni. So dekat sini ramai orang ambil gambar. Berlatar belakangkan tasik dan juga Osaka Castle. Kalau dekat sekitar tasik ni, tengok ada pokok bonsai, ada pokok sakura, dan ada macam batu-batu ni lah. Ada itik, so dia cantik. So daripada tak ni kita naik di sini belah kiri. Ni kalau dah full bloom cantik ni. Ni belum lagi. Belum berputik pun. Tapi ada juga yang dah keluar bunga dia. Ni. Tadi kita jumpa pokok dekat depan tu, dia dah full bloom. So kita lalu tepi-tepi ni. Kau tengok sudah ramai batu. Memang ramai yang ambil gambar sini. Tak semua yang tahu dekat sini. Mari kita ambil gambar pula lepas ni. Dekat sini lah. Tengok dia orang. This is the best spot. Take picture. Ini best spot ambil gambar. Semua ambil gambar sini. Spot ni lah. Ada macam tu kan. Okay guys, kita dah nak balik. Tengok ni sekarang dah semakin ramai turis yang datang. So tadi kita nak keluar seperti Osaka, sekitar Castle tu dia penuh dengan orang tau. So kalau nak ambil gambar tu dah tak apa-apa lawa lah. Kita nak try mochi dekat sini. Ada mochi bin pink, putih dengan hijau. Kita bagi Muslim Dietary Card. Dia kata okey. Boleh lah. Nak mana? Nak tu? Ni. Matcha one. And then white bean paste one. Pink one. How much? Kurang 1,000. Okay. Sticky rice. Daijoubu desu yo. Thank you. So dia kata tadi base dia adalah sticky rice. So tak ada masalah. Siapa lagi seorang yang nak? Kakak. Nanti kita kongsi lah. Thank you.
Gemuk. Nak duduk ke? Kursi tak ada. Tak apa. Ni boleh duduk ke? Kalau nak duduk. Oh. Dekat-dekat sikit. Nak nampak lighting ni. Makan lah. Makan daripada side. Ui, habis biji terus dia ambil. Mak, strawberry habis dia telan dengan abang. Banyak awak tiba dia macam Apa rasa? Nanti kena ganti. Ganti dekat. Enak rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Red bean ya? Red bean. Dengan sticky rice. Sedap. Yang tu sedap. Dia sejuk. Tapi ni dia macam kasar sikit lah. Nak rasa juga lah. Kalau mochi-mochi tu dia lembut. Tapi Kyoto sedap lah. Yang Kyoto. Tepung. Ni gula ke tepung ah? Ni apa rasa? Saya nak rasa yang amat. Yang pink. Ui, banyak. Memang dia letak ni lah tepung lah. Standard lah 500. Rasa dia lain lah. Ni tak tahu apa. Hello. Takoyaki. Daijoubu? This. No problem. Hello. inside. Oh. For a wheat and egg. Okay. This one? Dairy, egg, wheat. Oh, dairy. No problem. How many? 2000. 10 and 6. Cheese takoyaki. 6 pieces. Roku. Local eh? Oh, thank you very much. Oh, 3. Just put. Alright, thank you. Dapat lah takoyaki cheese. Macam Macam satu lah. vanilla. Oh, Menarik je orang tu makan tadi. bukan aiskrim lah. Tapi aiskrim ke apa? Aiskrim. Takoyaki, sotong dan ada cheese. Okay. Aku tu satu macam. Untuk yang macam dekat food yang dekat apa ni food truck ni, bila kita nak beli, kita akan tunjuk Muslim Dietary Card. Kita tunjukkan Muslim Dietary Card ni ke dekat peniaga lah. And then kalau dia kata bahan-bahannya tak ada semua ni, then kita belilah, insyaAllah halal. Okay, ini adalah nama dia apa? Aiskrim matcha Mont Blanc. Dia macam aiskrim kat bawah, aiskrim vanila je. Okay, tapi atas ni adalah matcha. Dia macam ala-ala cendol.
Tapi cendol macam pendek-pendek sikit kan. Ni macam mie pula. Panjang macam tu. Okay. Ni I rasa, okay. Bismillah. Ni abang makan dulu. Tak lah macam dia tu. Yap. Macam. Oh, dia bukannya macam cendol. Dia bukan cendol, dia Memang bukan cendol. bentuk dia macam cendol. Tapi dia aiskrim. Dia bukan cendol. Dia rasa macam kacang-kacang. Macam kacang hijau yang di blend. Inti kacang hijau. Jadi dia bentuk macam cendol tapi dia aiskrim. Rasa macam. Okay guys, kita dah sampai airport. Kita dah nak balik ke Malaysia. Flight dalam pukul 8.45 malam. So sekarang ni kita nak makan dulu sebelum kita berangkat. Dekat Terminal 1 level 2 ada restoran halal. So nama dia saya tak pasti sebab dia tulis bahasa Jepun. Tapi dekat situ dia tulis Kyoto Halal. So ini makanan yang saya order lah. Udon, basically udon lah dengan tempura. Ni ada tempura kosong anak saya makan. Ini adalah wife saya ambil udon dengan daging wagyu. Anak saya ambil udon lah dengan kari ya. Abang pun sama kari dengan tempura lah. So harga dia reasonable lah kat sini. Boleh katakan murah lah bagi saya. Okay, see you guys lepas ni. Kami baru sahaja landing di Kuala Lumpur International Airport Terminal 2. So dengan ini maka tamatlah percutian kami di Jepun, Osaka dan Kyoto. So jumpa anda di lain video. See you.